Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua sahabat-sahabat Atuk Faham. Alhamdulillah, bersyukur kita dapat lagi kita bertemu dalam konten kali ini. Sepanjang 2-3 hari ini, 2-3 minggu sebelum ni, kita melalui satu fasa, iaitu fasa yang cuaca yang agak panas, ada yang kata kemarau. Tapi untuk makluman, bermula pada bulan ni insya-Allah akan berlakunya monsun barat daya. Jadi kalau tuan-tuan tengok dekat langit sana, dia mula dah mai angin-angin hujan. Angin-angin hujan ni dah mula dah. Dia punya langit-langit nak hujan ni. Musim-musim dia dah mula sampai dah. Tapi sebelum saya nak share, insya-Allah saya akan share berkenaan dengan 10 persiapan lah. 10 persiapan sebelum tiba musim hujan ni, kita kena bersiap dah. Tapi sebelum tu saya nak share ni, saya nak tunjuk satu benda ahli baru di Atuk Faham. Okey tuan-tuan, cuba tengok. Apa tu? Oh, tuan-tuan dengar bunyi motor tak? Yang tu dekat Formula 1 Sepang. Okey tu. Ni dia ahli baru kita. Angsa putih Chinese White Goose 3 ekor. Dan angsa tulus. Yang ni angsa tulus daripada France. Ahli baru kita. Selamat datang ke Atuk Faham. Terima kasih. Ni jantan dia. Besar sikit. Nanti insya-Allah saya akan share dengan angsa tulus ni. Baik, yang pertama sekali saya nak share persiapan kita. Yang pertamanya, tuan-tuan kena pastikan reban tuan-tuan tu tak ada kebocoran. Baik, okey, reban ni tak ada kebocoran. Ataupun reban-reban macam ni lah. Tak kisahlah reban apa pun yang tuan-tuan ada sekarang ni, pastikan tiada kebocoran. Termasuklah reban saya pun. Ada banyak je yang bocor ni. Sebab yang ni punca untuk berlaku kelembapan. Okey, yang pertama semak, cek tengok bumbung ada tak bocor, tampai siap-siap. Okey, kalau tuan-tuan tengok, ni reban kedua. Yang ni nak ke Senai Johor. Ni ke Johor Bahru lah, Johor Bahru. Yang ni ke Johor Bahru. Yang ni yang hari tu, yang ke Kuantan tak siap lagi. Nak buat finishing balik. Okey. Okey tuan-tuan, yang keduanya tuan-tuan kena pastikan ada tempat tambahan untuk dia orang berteduh. Ini saya buat, tuan-tuan tengok suasana mula gelap dah ni. Dah mula dah. Okey, tempat berteduh. Kalau di tempat saya ni banyak pokok-pokok yang rimbun lah tempat berteduh, tetapi tak mencukupi. Jadi saya letak sini. Bangsa ni salah satu tempat berteduh dia orang lah. Sebab tu saya suka kadang-kadang bila ada reban gantung macam ni. Sebab dia ada tempat berteduh juga. Mereka akan rehat bawah ni. Okey. Pastikan ada tempat berteduh. Kalau reban yang bumbung dia pendek tu, panjangkan. Macam ni ada ruang tempat dia berteduh. Baik. Yang ketiga, kita panggil kawalan amonia. Okey tuan-tuan. Yang ketiga adalah kawalan amonia. Kawalan amonia ni maksud saya, bila tuan-tuan belah ayam, amonia ni hasil daripada najis ayam. Nitrogen tu, taik dia. Okey, kalau tuan-tuan guna pasir kasar ni, pastikan sentiasa kering lah. Macam ni kita tengok ni, sebab saya tak cuci lama. Pastikan sentiasa kering. Lapik habuk kayu supaya dia tak naik. Yang tu punca-punca penyakit lah. Dan sekiranya berbau, tuan-tuan boleh campur dengan sekam bakar, sebab dia ada karbon. Lepas tu dia ada dia neutralize nitrogen lah dengan nisbah 1:25. Nak guna arang kayu pun boleh. Arang kayu yang kita beli kat kedai Aceh tu, kita akan letak dalam ni lah untuk neutralize balik amonia di dalam ni. So dia akan hilangkan bau dan menyerap kelembapan. Okey tuan-tuan. Jadi tuan-tuan kena jaga, jangan bagi lembab. Kalau lembab, itu punca ayam kita sakit. Contoh-contoh ayam sakit saya nak tunjuk tak ada. Kalau ada insya-Allah saya akan share. Okey tuan-tuan. Okey tuan-tuan, yang keempat saya nak share, tuan-tuan pastikan bekas makanan dia sepatutnya tergantung. Saya tutup dulu. Dah mula hujan dah. Okey. Pastikan tergantung, sebenarnya lebih baik tergantung, dan bekas makanan tak kena hujan. Ni tak kena hujan. Dah mula dah dengar bunyi air hujan ni. Okey. Saya akan pindah ni, contoh bekas makanan ni, ada dedak ni. Yang ni saya bagi jagung je kat depa ni untuk survivor sahaja, sebab dia all free range. Tengok sisa makanan pun saya bagi. Yang ni saya akan letak di bawah bangsai ni.
ataupun bawah bonsai ni. Okey, kita letak sini. Okey, pastikan bekas makanan tak kena air hujan. Okey tuan-tuan, yang kelima, pastikan kita bagi jadi kita macam mana kita nak kata, jangan bagi ayam stres. Sebolehnya kita support dengan multivitamin, probiotik, lepas tu herba-herba, contoh macam kunyit, bawang putih, bawang merah. Yang tu semua untuk imuniti ayam lah, imuniti ternakan, unggas, terutama ayam. Kalau itik ni kita tak risau sangat, tahan lasak. Cuba tengok. Oh, lagi nak hujan lagi dia pesyok duduk kat tengah-tengah. Ha, tu seronok tak kira lah. Ha, tu nampak tak? Okey, nampak. Dia memang bahagia je duduk tengah-tengah. Lagi hujan lagi dia seronok. Okey. Okey, baik. Kalau yang ayam merah tu orang tanya boleh bagi ayam merah tak? Yang tu antibiotik. Tapi saya tak tahu lah kalau ada vitamin dalam bentuk air merah tu. Jadi kalau ada tuan-tuan boleh bagilah. Tak perlu banyak tapi konsisten. Yang penting dia nak kekerapan kita bagi tu supaya ayam-ayam tak stres. Sebab bila ayam stres ni yang tu punca penyakit. Bila punca penyakit, kalau penyakit tu jenis berjangkit, ayam-ayam lain pun akan kena sama. Okey tuan-tuan, yang keenam, kita kata kawalan haiwan perosak. Bila musim hujan ni, akan banyaklah tikus-tikus masuk reban, lepas tu nyamuk, semut-semut, dia pun menumpang teduh di dalam reban ni. Jadi tuan-tuan pastikan kita tak payahlah, maksudnya kita kawal benda tu, kita bubuh racun semut, kita bubuh racun tikus. Kalau kita nak elak nyamuk, kita tanam serai wangi, tanam pokok halau nyamuk, macam-macam. Okey, tuan-tuan, yang ketujuh, tuan-tuan pastikan ayam-ayam tuan-tuan ni bebas penyakit. Kalau ada tanda-tanda kena penyakit, asingkan supaya kita tak menjangkit kepada haiwan-haiwan lain, supaya haiwan-haiwan kita tu dia tak berjangkit. Okey, kita tengok dia pergi mana ni, jalan-jalan. Tu dia tu. Bah besar. Cuba tengok angsa putih ni, besar lagi dia, besar. Tulus ni besar. Oh tu, dia jinak, bunyi pun tak kuat. Bah. Cuba duk bunyi ketak macam tulang dia bertemu, sendi bertemu. Tak bunyi dah. Yang ke-8 ni pastikan ada lampu backup, sebab ayam-ayam penelok contohnya, terutamanya lah ayam-ayam penelok ni dia perlu cahaya 14 hingga ke 16 jam. 14 hingga 16 jam untuk menghasilkan telok-telok. Jadi kita kena support dengan cahaya lampu, sebab kalau kita tak support, ayam kita stres. Yang itulah punca ayam tak bertelok. Selain daripada tak cukup kalsium, tak cukup protein, molting, itu salah satu. Okey, tuan-tuan kena pastikan cahaya yang cukup. Kalau saya pakai LED 18 watt je. Contohnya macam ni. Jenama Philips, warm daylight. Dia tak terlalu orange sangat dan tak terlalu putih. Okay. Yang ke-9 adalah dedak. Ini pun kadang-kadang ramai terlepas pandang. Kita simpan dedak di dalam tong, satu hal. Tetapi elakkan kelembapan. Maknanya jangan ada langsung kelembapan di dalam kita kata tong dedak tu. Yang tu punca naik kulat. Kita simpan elok-elok, tiba-tiba kawasan tu lembab. Habis dedak kita beli dah lah, beli seguni 150. Habis rosak terus. Jadi tuan-tuan pastikan dedak jangan lembab dan jangan rosaklah naik kulat. Okey. Yang ke-10 dan yang terakhir, tuan-tuan kena rekod. Itu yang paling penting lah. Sebaiknya rekod. Contohnya dari segi bacaan cuaca, pemakanan haiwan-haiwan kita, sifat-sifat dia, maksudnya hari ni aktif, yang ni tak aktif. Sebab tu saya bela sekarang ni tak banyak. Saya bela ikut kemampuan saya yang sekarang ni. Sebab Atuk pun dah balik Penang, staff-staff saya pun dah balik dah, adik-beradik saya pun dah balik kampung, mula breed sendiri. Dan Una pun alhamdulillah nak jadi ibu. InsyaAllah. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan pada hari ini akan menjadi satu manfaat buat kalian semua. Baik, mudah-mudahan tuan-tuan semua dilimpahkan rezeki
InsyaAllah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempoi. Oh, nak hujan dah, nak hujan dah, nak hujan. Dah musim hujan dah muai dah. Ba 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 ba.